Hai, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Bertemu lagi di channel abang. Okey, konten kita hari ni kita luangkan masa untuk para penonton serta subscriber abang. Jadi kita luangkan masa sebentar. Kita berada di sini. Kita nak ambil shoot-shoot yang terbaik untuk para penonton dan sahabat-sahabat abang semua. Jam sekarang pun dah jam pukul 9. Kita main awal ke ni? Hari ni kita main awal ke ni? Kemarin kita main lewat, hari ni kita main awal. Jadi kita nak ambil video-video dan buat masa sekarang ni buat masa sekarang ni tak berapa ramai lagi. Jadi orang baru nak masuk. Okey, penonton-penonton semua yang datang ke sini untuk menyaksikan latihan 5 Langkawi. Jadi baru mula nak masuk. Okey, tak ramai lagi. Kita nak ambil shoot, kita nak ambil video. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga kita akan lebih lagi semangat kita nak buat lagi. Okey. Jumpa lagi sekejap kita buat video. Sekejap kita ni awal lagi ni. Kemarin pun jam 9.50 gitu lah. Okey, sekarang masih awal lagi. Pukul 9. Okey, jumpa lagi. Okey, kita tengok suasana orang dah nak masuk. Pakat masuk. Ramai tau. Dah. Okey. Ramai yang menanti. Ramai yang nak ambil video. Ramai yang nak ambil shoot-shoot yang terbaik. Okey. Pakat duk depok. Pakat duk cari pot yang cantik untuk divideokan. Okey. Kita nak cari angle yang cantik. Kita kena cari pot fotografer. Tak mana fotografer duduk, tang tu lah. Memang cantik lah. Okay, kita tengok berapa ramai orang. Ramainya. Belah sana. Okey. Tu. Fotografer sampai masuk dalam bendang. Dia. Menarik ya. Ramai. Okey, rasanya kita ambil angle kat sini ya. Okey. Rasanya kita ambil angle kat sini ya. Tang ni yang nampak kemas sikit. Tu para fotografer punya orang. Okey, kita akan ambil. Depa punya topok sempoi mah. Bukan kaleng-kaleng mah. Okey, kita ikut fotografer. Tak mana fotografer duduk, tang tu kita duduk. Pasal depa pandai bab photoshoot ni. Okey. Kita okey, nampak. Ada jalan masuk. A few moments later.
Oh, 2 biji mai konvoi. Oh.